Alright. Seperti mana yang saya rasa anda semua dah kenal, terlalu kenal dengan kita punya tetamu undangan pada malam ni. Beliau merupakan seorang kolektor, seorang streamer semenjak daripada tahun 1972 lagi. Tak tahu dia stream kat mana time tu, tapi semenjak tu lah dia dah start streaming. Right, dia dia datang kepada hobi ni daripada tahun berapa 2023 macam tu lah. Kemudian sampai sekarang dah ada orang cakap satu organisasi yang cukup besar, organisasi yang mantap untuk menjadi satu collectors hub kepada kita semua para kolektor. Right. So itu yang beliau cuba ketengahkan dan beliau sangat pakar. Boleh kata sangat pakar di dalam ilmu grading dan juga apa tu orang cakap pre-grading kad-kad anda semua. So dengan itu saya daripada Snaps Grading mempersembahkan tetamu undangan kita pada balik. Berikan tepukan untuk Bos Sanji. Eh? Bos Sanji. Kenapa tutup dengan bantal tu? Alright, Bos Sanji. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Okay, kita ada sikit plot twist lah pada hari ini. Minta maaf sikit lah. Sikit plot twist. Jadi Bos Sanji, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya sebenarnya dipaksa. Sepatutnya malam ni merupakan sesi panelis kita yang lain, tapi saya difahamkan banyak permintaan yang nak suruh saya bercerita pasal hal grading. And then yang paling penting hari ni kita ada news terbaru yang kita nak update lah dekat dalam kita punya podcast. Wow. So benda ni akan jadi game changer juga sebab kita dapati semenjak 2 menjak ni permintaan untuk grading dah semakin bertambah. Betul. And at the same time yang paling pasti adalah kita nak pastikan kita ni tak kena game. Betul. Kita tak pastikan kita tak kena game. So disebabkan saya dipaksa hari ni so terimalah saya seadanya yang merupakan tetamu podcast malam ini. So jangan live group lah sebab dah bosan tengok muka saya. Guys, jangan keluar dulu. Saya menjanjikan satu benda kepada anda dan apabila anda keluar daripada podcast ni pada malam ini, insyaAllah ilmu di dada tu akan penuh sikit berkaitan dengan hal-hal grading dan hal-hal pre-grading. Alright, so Sanji, Bos ni nak tanya sikit lah kepada Sanji kan. Sanji bermula daripada joki, betul? Ya, betul. Joki Ripmanship, betul? Ya. Boleh tak ceritakan masa suasana sikit lah. Kita cerita background dulu Background macam mana Sanji bermula pada ketika itu. Apa yang menyebabkan Sanji masuk dalam hobi ni. Dan ke mana Sanji nak hobi tu pergi pada ketika itulah. Okey, saya tak pasti dalam ni ada yang kenal saya sebelum saya terjun dalam TCG ataupun tidak. Tapi siapa yang kenal diri saya asalnya merupakan seorang electrical engineer. Saya juga merupakan seorang businessman. Saya merupakan seorang trader. Saya juga dulu pernah sekejap jadi seorang petani. So TCG ni bukan baru untuk saya. Cuma terlibat secara langsung tu baru lebih kurang dalam 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun tu bagi kita lama juga sebenarnya kan. Budak baru Tak lagi. cukup lama. Newbie, masih lagi newbie. Masih lagi newbie. Okey, faham. Masih lagi newbie lah. Okey. So sepanjang daripada 3 tahun tu ada banyak benda yang berubah dalam market TCG kat Malaysia ni lah. Yeah. Terutamanya kepada One Piece lah. Kali ni maybe saya nak fokuskan sikit kepada One Piece sebagai kita punya pembuka bicara. Jadi untuk Sanji, perubahan One Piece daripada mula start sampai sekarang, apa yang Sanji boleh nampak dan boleh observe maybe in the future adakah benda sama akan berulang? Okey, tadi saya ada sebut saya adalah seorang trader. Kerja seorang trader ni dia fokus. Fokus ni maknanya dia menganalisa pasaran, dia membuat analisa pasaran. Tak kisahlah apa benda pun yang korang terlibat, dia buat projection. Kalau kata kita jual satu item ni, sejauh mana item ni boleh pergi. So kita nak spesifik pergi pada One Piece. One Piece dulu dan sekarang memang sangat berbeza lah. Yang terbaru baru rilis OP16. So berapa harga OP16 yang saya difahamkan mencecah sampai 500 lebih per box. 500 lebih 500 lebih per box. So kalau satu case maybe dalam 7,000 something lah. Mahal tu. Alright. So masa zaman saya mula berjinak-jinak jadi joki dulu, harga ni merupakan harga OP05.
harga OP05 dan masa tu version yang terbaru adalah OP09 PRB dan ke atasnya lah. Okay. So untuk dapatkan harga satu box 500 lebih ni adalah harga OP05. So sekarang ni kita tengok trend OP punya harga dah terlalu boom. Daripada dulu 180 satu box, 200 satu box. Kemudian dia pergi sampai yang terkini sampai 500 600 lebih satu box, which is bagi saya pun tak boleh nak kata benda tu makin sihat ke tidak. Tapi yang pastinya hobi ni dah jadi makin mahal lah. Faham. Saya setuju yang bahagian tu. Hobi ni sebenarnya dah jadi sesuatu yang lebih, makin lama dia makin mahal, makin lama makin menekan sikit lah, boleh Ya, cakap kan, betul. makin menekan kan. Betul. Tapi dia tetap menjadi kegilaan. Betul. Dia punya hype tu tak turun, dia tetap menjadi kegilaan ramai orang. Dan sekarang ni dia bermula dengan Pokemon, saya boleh cakap lah, sebab saya pun menjual Pokemon. Dia bermula dengan Pokemon, kemudian secara tak sengaja saya rasa hype tu dia tertransfer dekat One Piece. Betul. Lepas tu One Piece punya harga pun naik mendadak. Naik dia bukan pelan-pelan naik dah, tak ada. Dia memang zap terus naik macam tu, betul? Betul. Jadi dia punya kesinambungan daripada kenaikan tu saya nampak. Betul ke? Ini saya tak tahu, mungkin Saji boleh confirmkan. Betul ke ramai joki-joki One Piece di TikTok dah terpaksa keluar mencari benda lain sebab mungkin harga-harga stok terlalu mahal, sampaikan ada beberapa joki kecil yang dah tak mampu nak ambil stok. Betul ke Sanji? Okay. Dia ada dua masalah sebenarnya. Dia ada dua masalah paling crucial. Harga adalah harga. Tapi kalau kita nak cerita pasal harga, satu benda yang bagusnya pasal collector punya community ni, harga tu sebenarnya bukan jadi masalah. Sebab dia orang aware, dia orang sedang terlibat dengan satu hobi yang sangat mahal. So adalah dengan keluhan-keluhan, okay? Tapi masih lagi ada demand of purchase lah. Faham. Demand and purchase. Iman masih ada lah. Tapi yang jadi masalah paling berat adalah stok. Okay, paling berat sekali adalah stok. So stok susah nak dapat dan sebagainya. Jadi dengan tambahan pula kita dulu tak boleh live dekat betul. Ketum apa semua kan. Betul. So masa tu mungkin stok banyak tapi tak boleh buat live dan sebagainya. Jadi sekarang ni dia jadi satu culture shock sekejap. I see. Dia jadi satu culture shock. Harga naik, barang pun susah nak dapat. So bagi saya, sepanjang saya terjebak dalam scene ini, simple je. Dia ada dua type of character yang membeli dekat kedai. Okay. Yang pertama adalah collector, pure collector. Yang kedua, dia orang mengejar something yang value dia tinggi, which is manga, SP dan sebagainya lah. Okay. So orang yang mengejar value yang tinggi ni, dia orang tak ada masalah untuk spend. Okay. Orang Faham. yang collector pula, dia akan spend as much as possible untuk dapatkan card yang dia nak collect. So that's why saya kata, tinggi mana pun harga, sebenarnya demand tu still ada, masih lagi ada. Demand tetap ada. Mana-mana hobi pun demand tu tetap ada harga, walaupun bukan ada harga, demand tu tetap ada walaupun harga naik macam mana sekalipun. Betul. Akan ada orang belilah kiranya. Betul. Tapi yang paling yang jadi crucialnya adalah stok tak ada. Itu yang paling crucial lah. Satu masalah juga tu bila kita sebagai seorang streamer tiba-tiba stok tak ada, ketandusan stok dan probability untuk dapatkan stok tu sangat-sangat rendah. So sebagai owner kedai, macam mana Sanji dapat atasi masalah ni? Soalan panas tu ni. Okay. Macam saya cakap tadi, bila harga One Piece naik mencanak macam ni, dia bukan something yang buat saya terkejut lah. Sebab macam saya cakap daripada awal tadi, saya dah buat fokus ke mana hala tuju. So kalau kita tengok, masa zaman One Piece yang mula-mula baru naik dulu, satu case kita boleh dapat 2,000, satu box kita boleh dapat 150, 160 contohnya masa tu. Masa tu Pokemon dominan dekat market. Masa tu harga yang sekarang kita beli One Piece ni adalah harga Pokemon yang dulu. Betul. Okay. So orang pun kata macam, adakah One Piece ni boleh follow Pokemon? Adakah akan jadi sebegitu rupa? So saya buat sorting. Saya nampak masa tu lah, ini cerita 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas. Saya dah menjangkakan harga One Piece ni akan naik sampai ke tahap ni lah. Then apa yang fokus yang saya nampak? Saya nampak akan sampai tu masa power of purchase tu semakin kurang. Kemudian kolektor-kolektor yang mengejar hit, kita cerita kejar-kejar hit ni. Okay. Dia orang start cari something yang lebih reasonable price lah. Faham? Dalam masa sama, dia punya hit punya value similar. Ada potential dan chances untuk naik. Okay. So senang faham, kalau orang tanya saya lah, contoh, nak beli One Piece kan mungkin rasa macam tak mampu, harga box dah sebagai mahal sebagainya. Mungkin lepas ni orang boleh counter pergi kepada Gundam, Ultraman, Yu-Gi-Oh,
League of Legends League of Legends. dan sebagainya. Okey, faham. Jadi sepanjang berapa 3 tahun ni kan, Bos Anji berada dalam apa ni orang cakap bidang TCG ni lah. Dia bermula daripada apa ni Rip and Ship punya seller, streamer, joki, dan kemudian sampai satu masa tertubuhnya satu organisasi ataupun kedai yang bernama Snaps Grading ni. Okey. Semasa penubuhan Snaps Grading tu, apa bukan pandangan lah. Apa Sanji punya vision bila Sanji keluarkan satu apa ni organisasi macam ni dengan apa ni nama Snaps Grading tu sendiri. Masa tu apa yang you nampak? Okey, siapa yang kenal dengan saya sebelum ni, nama kita bukan Snaps Grading. Nama kita Snap Snuggle. Okey, Kita ada satu nama Snap Snuggle. Bila kita start buat grading, baru kita tubuhkan Snap Grading lah. So, masa tu permintaan untuk grading ni tak popular. Okey. Tak popular. Betul? Even though saya boleh cakap sekarang sekalipun, setiap kali saya buat live berkenaan information pasal grading, sentiasa akan ada orang yang tanya soalan-soalan yang very very basic. Contohnya, macam mana nak hantar grading? Grading ni untuk apa? Diorang ni collector. Faham. Diorang ni collector. So, bayangkan 2 tahun lepas dah ada community macam tu. Selepas 2 tahun masih lagi ada community yang lack of information macam tu. So, saya rasa macam dan siapa yang pernah follow Snaps Snuggle tu, diorang tahu Snaps Snuggle ni dia bukannya joki semata-mata. Dia dah macam jadi satu information center dalam live. Okey. Kita orang akan giving information. Kita orang akan share macam mana you nak kenal pasal kad fake dengan kad real. Okey. Macam mana you nak tahu, okay, kalau hit dalam satu untuk case katalah OP09, apa hit yang ada dalam ni, so berapa value dia, macam mana nak kena chase card dan sebagainya. So boleh kata kalau kata kita live 3 jam, 1 jam lebih tu kita sharing information, yang selebihnya tu baru kita berniaga. Faham. Jadi untuk penubuhan asal tu, the idea is to spread information, benda yang orang ramai tak tahulah dekat luar sana. But then disebabkan benda tu dah menjadi semakin besar dan semakin lagi ramai orang sebenarnya baru nak tahu berkenaan dengan benda tu. So it sparks some I don't know, it sense lah into you guys yang you guys perlu buat benda ni untuk share the information lah, supaya kita para kolektor ni dapat information yang betul, dapat benda orang cakap yang tepat lah, informasi yang tepat, yang bukan fake lah. Betul. Itu adalah dia punya spark kenapa terciptanya satu hub bernama Snaps Grading ni. Betul. Okay. So saya nak tanya sikit lah sebelum kita habis kita punya sesi perkenalan dengan Bos Sanji ni. Kita nak tanya pasal momen-momen yang Sanji rasa, ish, benda ni ada potensi untuk kita buat something new in Malaysia. Macam mana perasaan ketika itu? Momen yang bila sparknya the idea, uish, aku rasa macam orang Malaysia mungkin kurang lah information pasal ni kan. Why not aku study benda ni lebih sikit dan aku boleh share benda ni secara percuma saja. Cuba cerita sikit momen ni. Okay. Grading ni, saya boleh kata dia adalah satu bisnes yang bukan kata menguntungkan sangat. Dia punya margin tu sangat nipis. Tak berbaloi lah kalau saya compare saya buat jadi live jockey dan juga saya buat grading, saya boleh kata live jockey tu jauh lebih profitable kalau kita cerita dari segi keuntungan lah. Faham? Okay. Tapi apa yang saya aware 2 tahun lepas adalah, satu yang saya cakap tadi lah, informasi pasal grading ni tak sampai kepada komuniti. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, diorang ni masa tu player ataupun orang yang membuat servis untuk grading card ni, saya boleh kira dengan jari. Kalau saya kira dengan sebelah jari ni pun tak habis. Sebelah tangan ni pun tak habis. Maknanya tak lebih daripada sebelah tangan ni. So, kolektor ramai, joki ramai, supplier ramai, tapi bahagian grading tak ada. Faham. Bahagian grading tak ada. So, itu yang buat saya tercetus. Kebetulan masa tu saya ada berdekatan dengan saya ada satu pusat yang kita boleh hantar untuk grading. Jadi saya cubalah. Saya cuba faham-fahamkan macam mana dia punya proses dia apa semua dengan niat, okay, one day kita nak deliver pula benda ni. Tapi kalau nak cerita saya buat Snaps Grading ni untuk keuntungan, no. Bukan keuntungan. Siapa yang tahu yang buat grading ni dia lebih kepada risiko
berbanding keuntungan. Sebab I see. bila Benda kita ni ramai orang tak tahu lah kan. ya, ramai orang tak tahu. Sebab orang hantar kad dekat kita bukan kecil-kecil nak bang. Semua hantar kad Semua hantar kad yang mahal guys. puluh ribu, Betul? ada yang ratus ribu tak pernah capai lagi lah. Biasanya ribu, puluh ribu itu benda biasa lah. Benda biasa. So dengan margin keuntungan RM10. So sangat-sangat tak berbaloi sebenarnya. So masa tu bila saya nak buat grading ni baru saya faham kenapa orang tak buat grading. Faham. Sebab tak berbaloi. Secara teknikal dia tak berbaloi. I see. Okay, so itulah kesinambungan daripada cerita Bos Anji daripada mana dia bermula 3 tahun yang lepas sampailah sekarang untuk menjadi satu information hub kepada para kolektor. Tak kisahlah daripada segi grading ke, dari segi pre-grading dan sebagainya. Jadi sekejap lagi kita akan dig deep, masuk ke dalam lagi untuk snacks grading dan juga grading in general bersama dengan Bos Anji. Jadi kita tunggu iklan sponsor kejap, kita kembali lagi. So jumpa, jangan ke mana, pastikan anda teruskan tap-tap, teruskan share untuk segmen yang kedua nanti. Alright, kita kembali lagi ke dalam podcast episod yang keempat bersama dengan tetamu undangan kita, plot twist iaitu Bos Sanji. Alright, harap anda semua terhibur lah dengan kita punya podcast pada hari ini. Tapi baru segmen yang pertama. Alright, so untuk segmen yang kedua ni saya nak lebih santai lah dengan Sanji kan. Tadi kita dah cerita pasal pengalaman, cerita pasal kita punya penubuhan snaps grading kan. Jadi, kita masuk lebih detail kepada snaps grading. Okay. Mungkin ramai orang tak tahu ataupun ramai orang dah tahu tapi buat-buat tak tahu. Sanji dia kata grading ni sebenarnya tak berbaloi pun nak buat. Maksudnya daripada segi kita lah, maksudnya snaps grading lah contohnya. Yep. Tak berbaloi untuk buat. So, dekat mana yang tak berbaloi tu? Selain daripada profitable sahaja. Boleh ceritakan detail sikit tak? Okay, dia paling tak berbaloi minta tukar kamera. Dia paling tak berbaloi sebab kita ni podcast kita, so kita boleh bagi arahan terus lah. Podcast santai je Sebab guys. tadi saya dah start cakap tapi kamera dia tak tukar. So macam muka saya tak masuk TV. Okay. So dari segi margin lah. Okay, margin satu. Yang kedua adalah risiko. Risiko paling tak berbaloi. So memang setiap submission tu akan ada cover up insurance. Betul? Cover yang by disediakan. mana ni lah. Okay. Dan kita setakat ni alhamdulillah, setakat kita buat submission sekarang ni tak banyak. Kita baru, kalau kita counting maybe saya kira overall lah yang hantar kepada kita, yang termasuk kita buat pre-grading mungkin ada dalam 4-5 ribu kad lebih kurang macam tu. Banyak 45,000. Tapi 4-5 ribu kad dalam tempoh 2 tahun lah kita kumpul apa semua. So risiko macam saya cakap tadi, benda yang pertama saya aware bila cerita pasal grading ni adalah trust daripada klien. Okay, you just imagine you bagi dekat somebody yang kad dia tu value dia 10,000. Betul. Once dia hantar dekat kedai, dia datang kedai, dia letak kat kaunter, saya nak grading kad ni. Saya menggigil mat. Masa first time ini first time. Saya menggigil nak alamak kad ni saya tahu macam walaupun benda tu ada cover insurance, Faham? Tapi yelah, kalau saya sebagai orang punya pemilik kad tu pun saya rasa nak hantar grading, macam betul ke aku boleh percaya dia ni kan? ya, betul. Kad kita dah lah bukan senang nak dapat, mahal satu hal. Lepas tu kita pergi hantar kepada orang yang kita belum betul-betul kenal pun. Betul. Tapi apa yang saya nak share kat sini, perasaan lah. Ini kita cerita feeling lah. Bila once masa di peringkat permulaan kita dah ada kedai, orang dah start kad hantar mahal. Betul. Saya dah start feeling, okay, this is a trust yang market dah bagi kat saya. Betul. Ini bukan senang tu nak buat benda bukan tu. senang. Siapa yang kenal saya, dia tahulah saya ni jenis macam mana. Saya sangat-sangat amanah. Amanah ni dari segi, kalau kata saya melakukan kesilapan, contoh saya terhilangkan kad ke apa ke, saya akan sedaya upaya hubungi orang tu, selesaikan sampai habis. Saya paling tak suka berhutang dengan orang.
paling tak suka ambil risiko dengan orang. Sebab tu daripada peringkat awal mula-mula sebenarnya saya tak bersetuju dengan business grading ni. Faham? Sebab dia tak berbaloi. Tapi disebabkan Snaps grading ni lah, alhamdulillah branding ni dia dah jadi something yang makin dikenali. Betul, betul. Kalau dulu boleh kira dengan jari berapa orang datang kedai dan sebagainya, hari ni boleh kata hari-hari ada orang datang kedai. Setiap hari tak berhenti orang datang Betul. kedai ya. Kalau dulu saya buat benda ni seorang-seorang, saya dengan bekas partner saya apa semua seorang-seorang apa semua. Tapi sekarang kita dah start ada pekerja. So which is benda tu dah ada improvement lah. Tapi walaupun dah sampai ke tahap tu, masih lagi saya nak kata yang informasi pasal grading ni masih lagi lemah. Masih lagi ramai yang tak tahu grading ni untuk apa. Okey. So, Bos Anji pun dah cerita sedikit sebanyak pasal risiko lah. Bila kita nak open satu grading center ni kan, risiko dia adalah kita memegang amanah tau. Amanah kad-kad yang mahal orang hantar. Ya. Tanya saya personally lah. Saya ada collection sendiri dan saya juga ada grading sendiri. Tapi for me, untuk permulaan saya nak hantar kad dekat orang pun saya rasa, uish, betul ke dia ni kan? Adakah dia hantar kad aku ni kat tempat yang betul? Adakah dia simpan je kad aku, lepas tu nanti dia bagi balik kata PSA tak grade? I don't know. It could be that. Sebab, alah, nak cerita sekarang ni Sanji kan, macam-macam jenis scam ada kan. Macam-macam jenis scam ada di dalam dunia TCG ni lah. Jadi kita sebagai collector pun kita kena hati-hati sikit lah. So, itulah satu sesi information yang kita nak bagi ke anda semua supaya anda semua tak terkena. Alright. So now kita nak masuk lebih detail lagi pasal grading. Okay, tadi Bos Anji ada cerita. Bila Bos Anji buat live pre-grading punya card kan, kita punya Bos Anji punya pre-grading ni kira a little bit proper lah kan. Betul tak? Boleh saya cakap proper kan? Yep. Okay. So boleh tak Bos Anji cerita sikit apa itu pre-grading kepada view-view kita dan mungkin ramai lagi yang tak tahu kat luar sana. Okay. Servis pre-grading ni adalah satu servis yang mana kita dapati. Okay. Dulu saya terima masa peringkat awal, saya banyak terima submission daripada ke PCG. Okay. So bila kita cerita pasal submission ke PCG ni means dia punya return tu cepat lah. Faham? Kalau dekat PSA ni saya tak tahulah, kalau meninggal hidup balik pun belum tentu dapat kan. Betul. Okay. Betul-betul lama. Betul-betul lama tu dia punya submission. Dulu masa PSA, yes, peringkat awal 3 bulan boleh dapat kad balik. Sekarang 6 bulan. Dan Betul. saya akan jangkakan selagi mana benda ni tak apa kita panggil grading center PSA ni tak diselesaikan, submission makin banyak. Betul. Submission makin banyak. Submission makin banyak, awareness makin tinggi. Betul, tapi grading center dia tak boleh tampung. Tambah. Dia tambah, tapi dia punya proses tu sangat lambat lah. Faham. Okay. So saya jangkakan mungkin lepas ni akan naik sampai 8 bulan, boleh naik 10 bulan. Uish, lama betul lah. Senang cerita, kalau baru kahwin, bini dah berbadan 2, anak dah keluar, baru grading card kita siap. Dan saya sampai macam tu sekali ya. Saya sampaikan lepas ni mungkin Aduh. dalam saya punya form tu nanti, siapa yang pernah hantar grading dengan saya dia tahulah. Jadi sebelum submission grading dia kena isi form. Saya ingat lepas ni saya kena tambah satu kolom kat tu, nama waris. Nama waris. Saya risau dalam tempoh menunggu tu kalau apa-apa hal terjadi kepada ni, betul, boleh wasiatkan kepada waris lah. Saya boleh tahu siapa yang saya nak hubungi. So sampai begitu rupa. Okay. Aduh. Jadi macam tu punya lama submission ke PSA. So berbalik kepada pre-grading tadi. So bila dulu demand kepada PCG banyak, sebelum orang kenal, orang tak pergi ke PSA ni sebab lambat. Itu je. So diorang kata nak. Yang itu saya setuju lah. Sebab saya sendiri pernah hantar kad dekat PSA kan. Saya hantar bulan 10. Bulan 10 saya hantar. Bulan 3, hujung bulan 3 baru dapat balik. Memang tunggu tu memang. Tapi berbaloi lah sebab ada beberapa kad yang PSA 10. Yep. Berbaloi. Cuma masa menunggu tu satu. Tadi saya cakap kalau badan tu masih ada, kalau roh tu masih ada, alhamdulillah. Kalau dah tak ada, memang kena letak nama waris tu lah. And then, yang ketiga adalah dia punya harga kad tu sendiri. Betul. Okay, sebelum hantar, let's say lah saya punya kad tu harga dia dalam maybe 1,000 lebih lah. Okay, itu raw. Cerita raw. Selepas beberapa bulan kan, dia punya market shift tu dah terlalu teruk sangat. Dia punya correction ke, dia punya spike ke, dah terlalu banyak sangat movement. Sampai kan bila datang balik, harga kad saya tu, dia punya raw value dah double. Betul. Betul-betul lama dia punya masa menunggu tu. Betul. Jadi untuk selesaikan benda tu, memang tak ada penyelesaian lah sekarang ni. Betul. PSA lah kena selesaikan ataupun grading company lah.
Alright. So sekarang ni kita cerita pasal snacks grading dengan servis yang you guys buat, iaitu pre-grading. Alright, pre-grading ni bukanlah sesuatu yang apa tu cakap biasa didengar sebenarnya. Betul. Tetapi Snaps Grading telah menjadikan pre-grading ni adalah satu servis yang official, di mana if you guys nak hantar kad RM20 dan sebagainya, okay, satu kad RM20 saja, you guys boleh dapat the official report dengan ketepatan 85% hingga 90%. Right, so saya pass kepada Bos Anji untuk ceritakan lebih detail mengenai pre-grading untuk kita punya segmen kali ni lah. Okay. Asap. Okay. Okay. Kenapa tercetusnya saya menggunakan CHAS untuk pre-grading ni adalah, first kali, ramai orang tak tahu yang bila kita semak kad secara surface, maknanya kita tengok kad depan-depan, even though depan mata kau ni, dengan kita go through lebih detail, berbeza. Sebab tu ada orang, sebab tu saya cakap, setiap apa yang saya buat sekarang ni adalah berdasarkan, kamera mana sana? Okay. Kamera sana. Berdasarkan testimoni. Kita test dulu, maknanya kita setiap kali kita buat pre-grading, kalau di peringkat awal dulu, setiap kad yang datang kita akan pre-grade tanpa pengetahuan owner. Boleh faham? Sebab kita maksudnya daripada awal lagi you dah test, dah buat R&D macam betul, tu? betul. Kita buat R&D I sendiri, see. owner tak tahu ni. Jadi kita R&D, kita mark kat situ, okey, berapa kita akan dapat dan sebagainya. So bila kad dah hantar balik kepada kita akan compare. Oh, macam ni punya, macam ni. Jadi itu yang saya kata, ada perbezaan bila kita tengok kad tu secara fizikal dengan kita go through deep. Dan bila nak go through deep ni, masalah dia pula, dia perlukan masa. Betul. Okay, even though kalau korang pergi dekat mana-mana grading center sekarang pun, kalau diorang ada servis pre-grade secara percuma, tapi up to 3 card, lebih kurang macam tu lah. Lebih daripada 3 card, diorang akan ada charges. Just imagine, pegang macam tu, tengok-tengok saja, up to 3 card saja. Kalau kata korang hantar 10, yang lagi 7 tu dia akan charge. Okay. So bila kita pergi kepada pre-grading, satu card tu, boleh meninggal, Mat. Nak check dia punya tu. Lagi-lagi kalau kita jumpa card yang dia punya art dia sangat powerful lah. Macam Ni orang cakap art berat lah ni, art berat. Art berat. Biasanya terkena dekat kad-kad Dragon Ball. Okay. Apa contoh art berat tu, Sanji? Maksudnya dia macam ni? Dia adalah daripada atas sampai bawah tu penuh dengan gambar karakter sahaja ke, ataupun macam mana? Dia punya foil, dia punya art dia punya texture, surface dia dan sebagainya. Itu benda-benda tu yang sangat banyak ni lah karakteristik lah. Betul. Dan yang paling payah sekali adalah bila bahagian kad tu baru keluar. Contoh sekarang kita baru keluar OP16. Okay? Betul. So katakanlah keluar manga, keluar SP dia ke apa ke. So itu adalah kad, kalau kata besok, contohnya besok ada orang hantar kad kepada kita. Okay. So itu adalah kad yang baru, art yang baru yang first time kita orang pegang dan kita orang tengok. Faham. So bila ada something yang dekat surface tu, yang selama ni kita tengok kad lain, ini adalah defect. Tapi yang kad baru ni kita macam, ni defect. Adakah itu defect ataupun adakah itu memang dia punya art dia? Sebahagian daripada art. So itu yang jadi masalah dia. So itu saya kata, tercetusnya pre-grading ni sebab kita dapati memang ada perbezaan ketara kalau kita buat visual punya checking dengan kita pergi go through punya checking. I see. So of course lah, bila dah mengambil masa, dah perlukan masa, kita mengambil sedikit charge lah. Betul. Which is kali ni kita charge RM20 saja satu kad. Bagi saya RM20 tu sangat-sangat reasonable. Sebab okay, let's say saya bagi contoh mudah untuk penonton-penonton kita pun. Let's say you guys ada 10 kad untuk dihantar kepada PSA. Okay, hantar kad Snaps Grading lah contohnya kan. Satu kad RM180. And then you ambil RM20 untuk pre-grading setiap kad lah. So you punya cost adalah RM200. Tapi kalau you hantar dekat PSA semua, cost you adalah RM1,800. Betul. Okay, pre-grading ni yang bagi saya punya personal opinion lah, yang saya nampak dia macam memudahkan kita sebagai consumer, kita sebagai pemegang kad ni kan. Betul. Rasa macam lebih berbaloi untuk hantar tau. Kenapa? Let's say daripada 10 kad you guys hantar kepada Snaps Grading, RM20 saja satu kad. So daripada 10 kad tu, mungkin 4 kad saja yang ada potential untuk PSA 10. Jadi untuk 4 kad, campur dengan 10 pre-grading, 200 campur dengan berapa? 180 dan 4 lah. So saya punya cost tu dah sangat-sangat rendah compared tu saya hantar 10 kad dan hanya nak tunggu 6 bulan untuk dapatkan PSA 9 atau PSA 8. Betul. So itulah konsep yang saya rasa
Bos Anji dan Snap Grading cuba ketengahkan lah sebenarnya. Betul? Betul. Tapi ramai tak aware benda ni Ha. Benda ni jarang orang cerita dan benda ni banyak saya simpan lah. Okey. Apa yang saya perasan sepanjang tempoh 2 tahun kita terlibat dengan grading ni, dia punya standard dia bertukar-tukar. Okay. Ini is a tricky one. Yes, dia punya standard tu bertukar-tukar. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau korang hantar satu kad sekarang, kad ni kalau kau hantar 2 tahun lepas mungkin dapat 10. Tapi kalau korang hantar kad yang sama, korang hantar sekarang mungkin dapat 9. Sebab saya perasan grading center ni dia ada 2 sebab dia akan berubah. Yang pertama, standard dia. Nah, kita tak pastilah dia punya protokol dia ke apa. Dia punya standard cara dia semak kad tu ke apa ke. Yang kedua adalah maybe kemasukan orang baru dekat dalam grading center tu sendiri yang buat checking kad tu sendiri apa semua. So, kita nampak ketara ada perubahan. Kalau dulu mungkin orang akan cakap macam ni. Hantar ke PCG dapat 9, hantar ke PSC dapat 10. Okey, saya pernah dengar rumor tu betul tak? Kan? Tapi sekarang tak macam tu. Okey. Sekarang tak macam dia tu. berubah lah. Dia ada perubahan. Jadi bila ada perubahan dekat peringkat situ, kita dekat Snap Grading pun kita akan follow. Faham. Kita akan So follow. ini berdasarkan berbulan-bulan yang lepas you guys dah R&D tu. Betul. Okay, then you guys kena inovasi balik kan. Dia punya apa tu cakap standard Kita kena yang follow, terbaru kita lah. kena kejar Follow dan standard yang up baru to date dengan standard dia. I see. So itu adalah sebahagian daripada cabaran untuk buat pre-grading juga kan. Sebab saya confirm boleh kata mesti ada kecaman. Betul. Betul. Okay, apakah contoh-contoh kecaman yang Bos Anji pernah terima lah sebelum kita pergi kepada kita punya break? Sikit je. Sekejap. Teaser Kecaman, sikit je. Saya banyak yang memuji daripada kejam. Kejam. Oh ya Kecam contoh-contoh. Masih ada pun satu dua yang kecam ni. Yang kecam tak pastilah. Saya rasa macam track record saya agak bersih jugalah. Alhamdulillah. Agak bersih. Kalau tak ada kecaman okey. Cumanya bila ada yang si bingai maaf. Sorry. Cut. Bersin tadi bersin. Minta maaf kepada penonton-penonton kita yang bawah 18 tahun. Maaf, maksud saya sekarang ni bila dia hantar, okey, kita pernah ada satu kes, orang hantar pre-grade kat kita. Okey. Kemudian dia petikaikan kita punya pre-grade. Petikai dari segi apa? Dia petikaikan tak mungkin dapat sini apa semua. Mana rosaknya saya tunjuk lah. Kau macam ni tolak banyak ni ke apa semua. Lepas tu macam tu pula. Sampai tu tahap dia pernah petikaikan. Dia kata sebenarnya apa kelayakan korang sebagai orang yang check kad ni Okey. Saya terus cakap saya tak ada kelayakan. Saya ambil UPSR. Saya cakap ambil kad abang ni tak payah bayar bang. Saya cakap Alamak. Masa apa macam tu sekali ya? Saya memang tak layak bang. Abang pergi hantar dekat bengkel kereta lagi bagus bang. Saya cakap. Suruh bengkel tu pula pre-grade kat dia. Ya. So macam-macam hal. Okey. Sebelum kita pergi kepada kita punya break, saya nak baca satu soalan lah daripada viewer kita Alright, soalan daripada Ella Ulala. Okey, saya ada soalan. Bila masa sesuai untuk crack, slap dan resubmit? It's an interesting question lah sebab saya pun pernah buat. Saya pernah crack slap dan saya pernah regrade juga. Okay. So kalau untuk Sanji, bila masa yang sesuai? Adakah masa tu PSA 8 saja ataupun PSA 7 ke punya slap ataupun macam mana? Uish, macam mana saya nak jawab soalan ni ataupun kita kena macam double check dulu kad tu betul ke ada defect kat mana-mana. Lepas tu baru kita buat decision untuk crack slap tu. Okay. First of all, kita kena faham grading center ni adalah human check juga. Ada human check yang juga. Orang tak tahu. So, yang kita difahamkan yang sekarang ni yang kita panggil fully computerized, yang semak kita punya kad tu adalah TAG. Itu yang kita difahamkan lah. Tapi kita sendiri pun tak pernah masuk dalam TAG punya grading center. Jadi based on cerita apa semua, dia kata dia fully computerized lah. Yang semak kad AI lah. Okay. Jadi yang selebihnya grading center yang lain semuanya ada human factor. Faham. Okay. So pernah je kita ada kes-kes yang bila benda tu dah di-slap, benda dah di-slap ni kita masih boleh tengok condition kad condition kad tu. Betul. Kita boleh tengok kat dalam dia melainkan slap tu warna hitam lah, tak pernah lagi ada slap warna hitam. Jadi kita boleh nampak lagi benda-benda macam centering, benda macam ada white dot yang ketara ke apa ke contohnya. So sebenarnya pernah ada isu ni, tapi bukan tak terjadi kat saya. Ini terjadi dekat market. Faham? So diorang kata kenapa dapat skor 9? Dia kata sebab PSA kita kena faham. Bukan PSA lah, kita cerita pasal grading center Ada grading center yang dia provide detail. Ya, betul. Provide detail. Ada grading center yang dia bagi satu markah secara pukal saja. Sebagai contoh PSA lah.
So PSA even though kalau you scan, you pergi dekat dia punya website apa semua, you akan nampak satu numbers je. 10, 9, 8, 7. Lepas tu dia punya population kan. Betul, population, harga lasul dan sebagainya lah. So dia tak ada detail dekat mana yang membuatkan kad tu jadi 9, jadi 8, jadi 7, tak ada. Okay, ada pula macam PCG, kalau kita tengok dia punya slab, dia ada subgrade. Betul. 9.5, centering berapa, corner berapa, edges berapa, which is benda ni disukai oleh oleh collector sebenarnya. Collector. Disukai. Sebab dia lebih detail kan. Lebih detail. Kita tengok. Dan yang paling terbaik adalah TAG lah. TAG super duper detail. Super duper detail. Super gila punya detail sampai bila kita scan tu, dia bukan saja tunjuk dekat mana defect tu, malah dia ada ambil gambar kad kita tu, dia Defect tunjuk dia kat mana? defect tu kat mana. I see. Okay. So macam saya cakap tadi, untuk menjawab soalan Kak Ella tadi, bila masa nak sesuai? Untuk crack dan resubmit. Pertama sekali bila you identify ada error dekat grading tu. Grading punya grade tu lah. Betul. Ada error. Ada error ni maknanya benda tu tak ada. Tapi dia masih potong skor. Potong skor. Okay. Contohnya kalau centering saja jadi isu, Betul. tiba-tiba sampai dapat PSA 7. Betul. Okey. Yang Contoh macam tu lah. Yang kedua, dia sebenarnya kalau tanya saya, tapi saya tak nak sebut lah, nanti orang kata saya akan bias. Okay, kalau kita nak compare macam snatch grading sendiri, kita bawa CGC, kita bawa PSA, Beckett, TAG dengan juga PCG. Okay, secara jujurnya saya boleh kita panggil apa? Perkataan dia, saya boleh bandingkan lah yang mana begitu strict, yang mana begitu longgar. Okay, saya boleh ni apa. Okay, tak apa. Tu kita simpan kejap lagi. Alright. So, untuk segmen kedua, you guys dah belajar apa itu pre-grading, apa itu grading. Right, next segment, saya akan dig lebih detail untuk topik-topik yang panas sikit berkaitan dengan grading dan orang cakap kontroversi di dalam dunia grading ni sendirilah. Alright, kita akan kembali sebentar lagi. Kita akan berehat seketika bersama dengan tuan director kita punya iklan kejap lagi. Alright, stay tune. Jangan ke mana-mana. Teruskan tap-tap guys. Okay, cubaan suara. Mic dah on dah. Alright. So, anda tengok sebentar tadi, ruangan iklan kita masih lagi kosong, masih lagi memerlukan daripada anda semua. Jadi, kalau ada siapa-siapa yang nak masuk ruangan iklan untuk podcast TCG bersama dengan Snacks Grading, boleh Roger kita. Ruangan sentiasa terbuka untuk anda semua. Alright, Sanji. Ya. Kita kembali lagi untuk segmen yang ketiga. Saya nak buka saya phone. Nak tengok sikit ada apa-apa soalan yang menarik tak? Okey. Soalan daripada Atuk. Tag dah tak terima new submission. Now PSA pun sama. So macam mana ya? Okey, saya rasa macam ni nak cerita kejap lagi, cerita sekarang. Terpulang. Saya okey je. Saya terbuka kepada soalan. Okey, saya simpan soalan tu dekat tepi sekejap sebab kejap lagi kita akan ada satu segmen khas untuk menceritakan hal-hal perihal berkenaan dengan PSA dan juga TAG. Jadi saya tengah rujuk nota saya. Okey. So, sekarang kita nak pergi lebih details kepada cara PSA. Saya tahu Sanji bukan PSA. Ya. Tapi Sanji ada banyak pengalaman untuk pre-grading dan sebagainya. Ya. So, macam mana mereka memberikan grade 10 ataupun 9? Ini maksudnya dia ada 4 faktor, betul? Betul. Betul kan saya kalau saya silap? Dia ada edges, dia ada centering, dia ada cornering dan juga ada surface ada 4. Jadi berdasarkan pengalaman Sanji sebelum-sebelum ni lah, hantar pre-grading, lepas tu senyap-senyap hantar kat klien kan, kepada PSA, lepas tu dapat balik, you guys compare. So macam mana dia punya standard yang Sanji boleh share sedikit lah. Contoh macam mana yang boleh dapat 9, macam mana yang boleh dapat 10. Contoh-contoh dia je. Okay. So first of all, siapa yang pernah hantar grading dengan saya mengamalkan satu moto teguh, amanah dan bersama. Tak ada. Maksudnya dah macam motor sekolah. Kita ikhlas, kita bagi review jujur. Sebagai contoh orang tu nak hantar pre-grade. Okay. So bila dia hantar pre-grade, secara obvious, saya pegang kad dia je, saya tengok betul lah dah ada centering punya defect apa semua. Saya cakap, bang, terus
better jangan buang masa bang. Jangan buang duit, jangan buang masa. Maksudnya daripada you tengok kad tu sendiri you dah tahu dah. Betul. Dia punya apa contohnya surface dia dah ada Betul. something ah. Betul. Kebiasaannya I see. saya akan filter dulu supaya customer tak buang duit. So kalau nak cerita pasal grading, number of sale ataupun sales yang saya generate adalah daripada submission grading. Okay? Okay. Itu keuntungan saya. Tapi boleh tanya customer-customer yang pernah hantar ke grading, berapa banyak kad yang fall yang kita grade score dia rendah. Okay. Okay? Sebab apa? Kita bagi satu kita pre-grade tu dalam keadaan kita bagi review yang betul lah. Okay. Okay? Faham? Sebab kalau kata saya nak kejar number of submission, saya bagi semua 10. Betul. Baik saya bagi number 10. Itu dah kira tak manah lah tu. Betul. Sebab kita tujuan you guys pre-grade ni sebenarnya untuk membantu customer, untuk membantu klien kan. Ya. Tapi kalau you guys bagi semua 10, what's the point, betul tak? Betul. Kamera macam senyap lah. Kamera Kamera tu macam senyap. Okay. Kamera kena particular sikit kan. Okay. Alright, so sambung. Macam mana kriteria untuk PSA ni nak bagi skor kepada kad kita tu? Okay. Balik kepada tadi tu. Maksudnya, first kali, dalam kita punya, siapa yang pernah dapat, kita ada keluarkan scoring report, kita keluarkan on paper, kita hantar PDF. So, diorang boleh tengok scoring report tu. Diorang boleh, bawah tu saya ada satu disclaimer. Disclaimer tu adalah segala skor yang ditulis ataupun dipredik oleh bahagian snap grading tidak tertakluk kepada markah sebenar yang dikeluarkan oleh grading center. Maksudnya dekat situ, kalau saya nak kejar numbers of submission, better saya bagi 10 je. Betul? Sebab whatever pun numbers yang return, saya tak bersalah. Betul? Okay. Sebab itu adalah disclaimer yang you dah buat siap-siap. Betul. Ah. Betul. Jadi kita ada dua tapisan. Yang pertama, bila tapisan tu, tapi dia bergantung pada masa lah. Kadang-kadang saya tak ada, kadang-kadang mungkin ramai orang datang submit kad ke apa ke. So katakanlah contoh dihantar 10 kad. Dihantar 10 kad, kad yang pertama kita ambil, kita tengok, bang ni better tak payah pre-grade bang. Bukan kata tak payah grading, tak payah pre-grade pun. Pre-grade pun tak sesuai Ya. Sebab tak boleh bang. Maknanya memang confirm low score. Confirm. I see. Unless kalau kad tu ada sentimental value kepada abang, awek bagi ke, Ya. kan? Hadiah daripada janda rumah Hadiah sebelah daripada ke. janda ke apa semua, itu terpulang Itu pada boleh abang lah hantar kan. Rasa Yes. macam nak buat collection ni janda rumah sebelah bagi. Betul. Jadi kita akan advise accordingly keadaan kad tu. Kat situ saja kita dah filter, bang better tak payah hantar. So dia dah jimat pre-grade kat situ. Faham? Okay. That's why saya cakap daripada peringkat awal, bila kita buat pre-grading, okay, sebagai contoh kalau katakanlah macam bulan ni kita punya submission total 1000 kad. Okay, submission yang hantar kepada kita 1000 kad. Saya boleh cakap ke orang 30% je yang hantar pergi grading. Betul? Mana dalam 300 kad yang hantar 300 pergi kad grading. saja. Jadi berapa banyak kad yang kita berjaya fall kan? Ya, kita berjaya jimatkan duit klien. Itu dia term dia lah. Jimatkan duit klien. Kita lah. berjaya fall kan. Kita berjaya singkirkan daripada grading. Cewa, tak ada perkataan. Okay, so balik kepada PSA tadi. PSA ni grading center ni bukan PSA saja. Okay, bukan grading PSA saja. Boleh kata semua grading center. Simple saja. Kalau kad tu ada obvious punya defect, please don't expect 10 lah. Faham. Okay, bila kita kata don't expect 10 means you jangan expect kalau kad ni dapat 9, lepas tu tanya lagi si harga, agak-agak 9 ada harga tak? Agak-agak 8 ni ada harga tak? Of course, Uish. dalam pasaran diorang akan kejar perfect 10 lah. Betul. Okay. Itu tak dinafikan lah, memang dia akan kejar. Betul. Tapi kita sebagai collector, kita sebagai buyer pun kita kena faham. Tak semestinya kad yang kita grade walaupun dapat PSA 9, dia takkan ada harga macam tu je. Betul. Benda tu mesti akan ada harga sebab dalam dunia ni mesti ada buyers, mesti ada sellers. Sesiapa yang nak dia akan beli, sesiapa yang tak nak tak payah beli. Macam tu. Betul. Tapi untuk mentality ni I think we need to correct it lah. Sebab kalau dah 9 mungkin I think there's a slight chance lah kalau kita dapat PSA 9 kan. Kita crack, kita resubmit balik, mungkin PSA akan terlepas pandang. Tapi chances untuk berlaku sangat-sangat kurang, betul tak? Betul. Untuk tiba-tiba kad tu regrade balik dapat PSA 10. Tapi benda ni pernah berlaku. Betul. Di mana kita crack balik, lepas tu bila kita hantar, kita dapat grade yang lebih tinggi daripada sebelum yang kita hantar tu. So maksudnya chances tu ada. Cuma chances dia boleh saya kira macam dapat mangga lah kot. Betul. Betul Betul. Beli 2 case tak dapat mangga, rasa Sangat tipis. sangat tipis lah. Yep. Betul. Alright, so saya nak pergi kepada soalan-soalan yang sedikit panas. Yes. Okay. So, untuk sekarang ni,
apa mistake? Okay, Sanji Sri dah tengok banyak kad. Mistake para kolektor buat dengan kad diorang sebelum hantar kepada grading ataupun pre-grading yang Sanji pernah terima. Dan keadaan kad tu adalah disebabkan kolektor itu sendiri. Mungkin ilmu ini dapat dikongsikan kepada ramai lagi orang supaya mereka pun tahu macam mana nak jaga kad mereka sebelum hantar grading ke. Macam itulah. Okay. Faham kan soalan ni? Faham. Dia a little bit complicated sikit. Okay. Simple je. Bila kita pergi kepada penjagaan kad, okay, mistake antara yang saya nampak dekat kolektor adalah cara penjagaan kad tu sendiri. Okay. Contohnya saya ambil contoh jenis-jenis top loader. Top loader dia bukan ada satu jenis. Betul. Dia ada banyak jenis. Card saver dia bukan ada satu jenis, dia ada banyak jenis. Sleeve dia bukan ada satu jenis, dia ada banyak jenis, ada banyak size. Right? So sleeve pula dia ada inner sleeve, dia ada outer sleeve, outer bukan tak ada, lupa dah aku. Okay. So sebenarnya kalau nak cerita pasal pengalaman bila kita terima submission card daripada kolektor, banyak saya nampak mistake yang berulang adalah cara penjagaan kad. Cara penjagaan. Okay. Cara penjagaan. Yelah, kadang-kadang kad tu bias lah. Betul. Collectors excited dapat kad tu kan. Yep. Dapat kad daripada joki A, joki B, joki C. Lepas tu bila dah sampai postage punya barang kan, excited keluarkan daripada kad tanpa tahu cara dia, yang betul lah nak handle kad tu untuk mengelakkan kad tu ada future defects. Betul. Disebabkan cara dia pegang kad tu sendiri. Yep. Untuk orang yang tak tahu, okay, kalau you guys pergi Japan kalau you guys pergi Japan, katalah masuk kedai TCG, korang nak tengok kad. Okay, nak tengok kad. Okay, katalah korang berminat dengan kad tu, korang tunjuk itu Cina pula. Salah. Macam korang nak tunjuk, suruh ambil kad tu lah. Suruh nak tengok. Ni sure. So dekat situ, diorang takkan bagi korang pegang kad tu. Okay. Diorang yang akan ambil, diorang yang akan keluarkan. Dia akan bagi korang tengok macam tu je. So kita tak dibenarkan untuk sentuh kad tu. Yep. Betul. Okay. So kita boleh nampak benda tu tak berlaku kat sini. Betul. Benda tu tak berlaku kat sini. Even though dekat Malaysia, dekat kedai saya sendiri, kadang-kadang bila orang tu hantar kad, okay, contoh dia datang, dia kata, Ji, boleh tak tengok kad ni? Dia ambil kad ni, dia tunjuk dia nak keluarkan daripada top loader. Oh, saya tengok saya nak menangis tu. Saya cakap, tabang, tak apa, biar saya keluarkan. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. So, ramai yang tak tahu, kesilapan-kesilapan kecil ni boleh menyebabkan defect kepada kad tu. So, kad ni diperbuat daripada kertas. Okay? Betul. Kad ni diperbuat daripada kertas, and kita sekarang ni nak cari kesempurnaan. So, kalau mismanage kad tu, cara simpan tak betul, cara keluarkan daripada top loader tak betul, cara pegang tak betul, pergi pula beli dekat joki yang kuku panjang apa semua. Aduh, kuku so, panjang. Itu jawapan kepada apa mistake yang selalu sampai kepada saya lah. Okay. So, common mistake-nya contohnya cara pegang kad. Contoh lah, saya bagi contoh mudah lah. Cara pegang tu kiri dan kanan terlalu ketat ataupun terlalu kuat cara kepit dia tu. Sampai ke dekat bahagian edges sebelah kiri dan kanan tu boleh terangkat sikit kan. Betul. Sebab kita bermain dengan cardboard. Jadi, it's very sensitive tau. Cardboard ni very sensitive. Jadi, you guys kena tahu cara nak pegang kad tu dengan betul, cara nak keluarkan daripada top loader dan sebagainya. Jangan sembarangan lah, sebab benda tu semua berdasarkan pengalaman bos Sanji kita, dia boleh effect kad tu punya kualiti. Sama ada dia akan makin teruk ke ataupun terus damage dan sebagainya. Itu terpulang kepada macam mana orang yang memegang pada ketika itu lah. Betul. Alright. So, kalau anda di bahagian penonton sekarang ni ada 42,000 mata yang memandang Kalau anda ada apa-apa soalan nak ditujukan kepada bos Sanji berkenaan dengan grading dan pre-grading, boleh saja tulis dekat ruangan komen. Kejap lagi saya akan bacakan lah untuk bos Sanji lah. Alright. So now, Sanji, kita dah masuk kepada topik hangat. Semalam kita baru dapat satu news besar-besaran. Okay. Dan minggu lepas, tak silap saya, minggu lepas ke 2 minggu lepas, kita dapat lagi news mengatakan bahawa TAG dah tak terima bulk submission. Okay. Maksudnya, okay, dekat sini saya nampak satu benda lah. The market has shifted from PSA, bukan 100%, maybe a little bit percentage of that, dah pergi kepada TAG sebab ketelusan TAG dalam bahagian grading.
You boleh tengok report, you boleh tengok defect, you boleh tengok screenshot gambar apa dalam kad you yang defect tu. Ya. Itu TAG. Jadi disebabkan itu, TAG menutup submission. Ini kata diorang lah. Okay, boleh tak Sanji ulas sikit berkenaan dengan TAG punya slap dan TAG punya cara? Dan sampaikan diorang terpaksa tutup lah. Okey. Dan benda ni macam saya tak tahulah dia akan efek ramai rakyat Malaysia ke tidak kan. But it affects a lot of people lah. Okey. Sanji cerita dah sikit. Okey. Setiap grading center dia akan ada dia punya tier. Okey, Okey. tier ni TIER, tier. Ataupun apa bahasa lain nak bagi faham tier ni? Peringkat Peringkat lah. 1, peringkat 2 macam tu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. So setiap peringkat ni dia ada harga yang berbeza. So kalau macam kata hantar ke PCD, dia ada bulk order, kemudian dia ada fast track, lepas tu dia ada same day grading. So kalau macam PSA, dia ada bulk, value, dia ada max, dia ada regular. So setiap tier ni, okay, setiap tier ni dia ada kelebihan dan kelebihan dia sendiri. Contohnya, kalau macam PSA, biasa orang hantar kad kepada saya, kita charge 180 per kad. Dia cover insurans untuk $500 punya value. Jadi bermaksud kalau apa-apa terjadi kepada kad tu, okay, dia cover insurans up to $500 lah, which is dalam 2,000 lebih duit Malaysia. Tier atasnya, katakanlah kita ambil max, kita ambil regular. Regular ni, dia punya cost 550 per kad. Per kad. Okay. 550 per kad Okay. So 550 ni dia cover sehingga $1,500 punya value Okey, kad. itu dari segi apa insurans dia lah kan. Yep, betul. So supposed to be kalau orang hantar kad mangga ke kepada saya akan recommend pergi kepada regular lah. Memang kena bayar lebih sikit. Tapi coverage insurans dia cover sehingga 1,500. Faham. Okay. So apa yang terjadi sekarang adalah saya pun tak pasti, ini adalah satu bisnes yang first time saya tengok. Permintaan tinggi, dia tutup kedai. Ya. Saya pun pening juga sebenarnya bila baca kan. Okay. Sebab saya faham Snacks Garden pun memang ada banyak regular submission lah kepada TAG. Lepas tu kita tengok kan macam tak pernah pula aku tengok kalau permintaan banyak tutup kedai. Betul. So sepatutnya permintaan banyak tu lagilah dia bagi diskaun ke, bagi voucher ke apa benda lah kan. Betul. So itu yang terjadi kat TAG. Alasan yang saya dengar daripada TAG ni adalah sebab submission terlalu tinggi dekat tier yang paling rendah. Okay. Maksudnya senang cerita macam ni lah. Bila benda tu murah, orang senang nak hantar, orang senang nak submit kad. Okay, jadi untuk control population tu, untuk control number of submission tu, supaya trafik dekat grading center tu tak terlalu padat, dia tutup tier yang rendah tu, okay, yang murah tu, dia buka tier yang besar, tier yang tinggi saja. Which is tier yang tinggi ni tak semua orang mampu bayar. Betul. Harga pun sangat berbeza lah dengan betul. tier bulk, betul. Betul. So jadi dia nak mengurangkan trafik submission tu disebabkan itu dia tutup tier yang bawah ni. So macam TAG masih lagi boleh grading sebenarnya, tapi tier yang bawah, kalau sebelum ni siapa pernah hantar grading dekat Snacks Grading, kos untuk hantar ke TAG RM200 satu kad. RM200. Yep. So 200 tu dia dah tutup. Sekarang ni tinggal satu tier je, tier express. Kat situ kena bayar, tak silap saya 490 ke 500 lah satu kad. Yang itu dia ada insurance coverage macam PSA ada juga ke? Yes, ada. Dan tapi satu kelebihan dia, kita sekarang ni kita bayar dengan amount tu, itu adalah amount express. Maknanya kad tu dapat kat kita lebih cepat. Okey, faham. Okey. Faham. Jadi express. Okey, pada pendapat Sanji lah sebelum kita pergi kepada short break kita kan. Adakah berbaloi untuk sesuatu kad itu dihantar express grading? Ini mungkin satu-satu benda kemungkinan besar ramai orang yang tak tahu. Diorang hanya tahu kena bayar RM180 satu kad untuk PSA. Yep. Tapi diorang tak tahu ada tier-tier yang berbeza dan apa tier-tier ni cover macam tadi Sanji dah explain. Dia cover bahagian insurance kad untuk pergi dan balik kepada PSA, betul? Betul. Ke balik daripada PSA saja? Pergi dan balik daripada PSA. Pergi dan balik daripada PSA. Semasa kad tu berada dalam tangan PSA lah. Cengkaman PSA. Cengkaman PSA. Selagi kad tu berada dalam cengkaman PSA, selagi itulah insurans tu akan cover. Betul. Alright. So sekarang ni a little bit of maybe tips kepada kita punya para kolektor kat luar. Adakah berbaloi untuk hantar express grading? Okey. Kalau tanya saya berbaloi, tetapi bergantung kepada apa jenis kad. Okey. So
kalau kad-kad yang hit, yang sedang dapat permintaan. Sebab bila kita cerita pasal kad ni, dia bukannya naik semata-mata. Dia akan naik turun, naik turun, naik turun. So biasanya orang kejar untuk pergi kepada express ni. Sebab okay, tujuan untuk grading ni adalah untuk kita verified condition kad tu first. Okay. Bila kad tu di-verified dan di-endorse oleh grading center, dapat 10. So pasaran akan lihat kad tu dalam keadaan yang perfect, yang cantik. Okay. Itu yang menyebabkan harga dia naik. Betul? Okay. Jadi katakanlah saya ambil contoh Manga Red, OP13, tak kisahlah Luffy ke podcast ke, tak kisah, salah satu. Okay. Tengah ada demand. Okay. Harga ni naik sebabkan demand. Katakanlah demand masa tu, kalau PSA 10 orang boleh beli sehingga harga 35,000. So kad tu kita pula katakanlah kita beli raw daripada orang. Orang jual kat kita 8,000. Okay. So berbaloi tak hantar ke express? Berbaloi lah. Berbaloi. Hantar ke express baru 1,000 lebih. Tambah dengan 8,000 kita punya cost beli raw kad tu, dapat pula PSA 10. So kita jual pada harga 35,000. So I see. just imagine lah dia punya numbers of margin tu. Okay, so peringatan kepada anda semua. Ni je saya nak baca komen yang saya rasa menarik ya daripada Fizo. Kalau tak tutup credit center, orang hantar komen dengan energy card buat Oripa. Aduh, satu hal lah Fizo. Sekarang ni macam fenomena lah dekat Malaysia. Kita tengok banyak betul lah ada Oripa style punya package lah. Dan mereka tengah buat Oripa style slabs pula sekarang. Okay. Dia bermula dengan raw cut dan sekarang bermula dia transformasikan kepada slabs lah. Saya pun tak tahu, saya tak nak cakap banyak yang itu. Alright, so dah kata kita dah menghala kepada segmen yang terakhir selepas ni. So Sanji, kita akan teruskan kejap lagi. Para penonton semua, kita akan pergi kepada short break sekejap untuk kita punya tayangan video-video sponsor kita. So jumpa sekejap lagi. Teruskan tap-tap untuk segmen yang terakhir podcast episod 4 pada malam ini. Alright, kita kembali lagi selepas daripada short break bersama dengan sponsor kita. Nampak video tu, nampak masih kosong guys. Jadi korang faham-faham lah kalau ada yang nak menaja kita punya sesi podcast pada episod-episod yang akan datang, you know where to find Snacks Grading lah. Just DM saja dekat TikTok Snacks Grading dan kita akan reach out kepada you. Alright, so ruangan sponsor ni bukan hanya terbuka kepada video saja, terpendek dekat bawah saya ni. Okay, dekat bawah saya ni kan, kat sini akan ada satu banner yang akan menunjukkan brand-brand ni lah. Alright, itu saja teaser saja. Alright, so saya nak kembali kepada Bos Sanji dengan segmen kita pada malam ini, iaitu pre-grading dan juga grading dengan ni lah. Tak kisahlah kad apa-apa pun kan, kita nak fokus kepada ilmu grading. Alright, so sebelum kita teruskan segmen pada malam ini, saya nak minta pandangan anda semua, ada apa-apa tak yang kita boleh improve di dalam podcast, dan juga kalau anda ada apa-apa soalan yang menarik berkaitan dengan grading dan juga pre-grading, boleh ajukan dekat ruangan komen. Sekejap lagi saya akan bacakan soalan daripada anda untuk ditujukan kepada Bos Sanji pada malam ni. Right, jadi kita masuk kepada segmen yang terakhir untuk podcast, melainkan kalau ada viewer pada malam ni nak kita teruskan dengan sesi information pada malam ni, we can go all night gitu. All night, we can go all night. We can go further lah. Kalau suka tengok muka saya nak panjang-panjang pun tak apa. Kalau suka rasa macam tengok Sanji dekat-dekat tu rasa selesa sangat, boleh. Kita boleh panjangkan dengan permintaan anda. Dengan syarat bantu sikit tap-tap, bantu sikit repost, share podcast kita pada malam ni. Ada sikit saja lagi. Right, so kita nak masuk kepada topik yang paling hangat, berita terbaru semalam Sanji. So what do you feel right now? Yang mana PSA? Oh, okay. Okay, so PSA baru saja mengeluarkan satu berita di mana mereka menghentikan segala submission berkaitan dengan tier bug. Yep. Betul. Maksudnya bug, lepas tu bug ada apa, value dan sebagainya. Betul. Bug dengan value lah kiranya. Betul. Dia orang menghentikan semua submission kerana ada backlog 10 juta kad yang masih lagi belum digradekan dan sangkut dekat grading center, iaitu PSA sendiri.
Okay. So what do you feel about this? Sebelum saya ulas pasal benda ni, boleh Okay. tak saya nak minta komitmen daripada viewer supaya korang share yang bahagian ni. Bahagian ni saja. Bahagian ni guys. Bahagian ni bahagian memang ni, penting gila guys. Saya rasa Memang kena share. yang ni penting sebab first kali ramai yang tak tahu. Yang keduanya saya takut nanti biar information ni sampai kepada lebih ramai orang. Betul. Kita So, nak korang bantu biar share. awareness information tu sampai kepada ramai orang. So minta tolong bantuan anda semua. Tolong share live ni cepat sebelum Bos Sanji nak ketengahkan lagi kita punya topik hangat pada malam ni. Tapi secara basicnya apa yang sedang berlaku sekarang ni adalah seperti yang saya cakap tadi, something yang pelik dalam bisnes. Masalah dia adalah the huge number of submission. Itu masalah paling besar. Itu yang berlaku kat TAG dan sekarang itu yang berlaku kepada PSA. Betul? Maksudnya submission yang terlalu besar sehingga diorang tak pastilah perkataan dia tak terhandle ke apa benda ke yang menyebabkan diorang terpaksa shutdown beberapa tier di peringkat bawah. Okey, dan diorang buka satu tier saja, yang mana satu tier ni kita tahu Harga memang ketuk je. harga memang premium. Memang ketuk. Saya boleh jangkakan lepas ni submission ke PSA akan Sangat berkurang lah. sangat-sangat berkurang. Okey, harga paling minimum yang nak hantar ke PSA sekarang selepas daripada pengumuman untuk 2 Jun nanti, berapa saja? Okey, lepas ni bermula sebab kita buat di Snapchatting kita buat submission sebulan sekali. So next submission kita adalah 20 Jun 2026. So harga yang paling murah untuk hantar ke PSA adalah RM550 satu kad. Oish. Pedih saya dengar. RM550 satu kad. Sebab RM550. 3 kali ganda 3 kali ganda. Sekarang PSA hanya lepas 2 Jun ni dia hanya buka satu tier saja, iaitu tier bermula daripada tier regular. Atas daripada tier regular adalah tier express, atas daripada express dia ada super express. Right? So bawah daripada tier regular ni adalah tier max dan juga tier bulk. So siapa yang belum pernah hantar grading kat sini dulu, korang bayar 180 kan? So 180 tu ada tier bulk. So tier bulk dah tak ada, atas dia ada tier max pun dah tak ada. Dia bermula dengan tier regular. So RM550 guys. RM550 satu kad. Daripada RM180 jam kepada RM550. Yep. Okey. So untuk sekarang ni, dengan keadaan market yang sebegini, dia membuatkan kolektor lebih berfikir. Lunjur sikit. Okey, dia akan membuatkan orang lebih berfikir tau. Okey, dalam nak fikir betul-betul. Patut ke aku hantar grading? Nombor satu, dia punya duration dah lama. Tapi saya difahamkan untuk tier regular ni, dia akan memendekkan lagi masa grading tersebut. Betul. Okey, dia akan pendekkan. Itu adalah satu good news lah. Tetapi yang tak bagus, yang tak best ni adalah mahal. Betul. Okey. So dekat sini Sanji, saya nak tanya. Saya nampak benda ni macam I don't know lah. Macam you cakap. Sepatutnya kalau you punya submission banyak, you open another grading center. Bukannya you tak kaya untuk buat benda tu, betul. PSA ni dah berjuta-juta, beratus juta kad dah dia handle. Betul. Bukannya dia tak boleh buka another center, another higher graders dan sebagainya. Tetapi they choose not to. Okay. They choose to stop the submission. Adakah ini salah satu cara untuk PSA memonopoli market? Okay. Aku Aku kalau cerita benda ni aku takut dia macam dia dah tak allow aku buat grading kan. Tapi apa yang saya pasti panas sikit. Okay. Apa yang saya pasti adalah sekarang ni grading center PSA kita ada dua saja. Satu di US, satu di Japan. Okay. Di Japan ni diwujudkan untuk cover Asia punya region. Okay, dulu. Okay, lepas tu US ni untuk cover benua sana lah. Jadi biasanya kalau kata kita daripada Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Indonesia sebagainya, sepatutnya kita hantar ke Japan. Tapi benda tu tak jadi macam tu. Kita ada kebebasan, kita boleh hantar ke US, kita boleh hantar ke Japan juga. Betul. Dan saya difahamkan beberapa bulan yang lalu PSA dah mula set up satu grading center yang bakal berpengkalan di Australia. Tapi saya tak pasti setakat mana dia punya progress. Okay. Tapi yang pastinya kalau kata benda tu betul, mungkin akan meluaskan lagi lah capacity dan juga apa orang kata tempat untuk kita submit kad. Mungkin dekat situ dia perlahan-lahan lah. Tapi terlalu perlahan sampaikan terpaksa tutup tier ni bagi saya tak masuk akal. Tak masuk akal. Dia tak masuk akal. Business is coming tapi you close the door. Betul. So that's the problem. So as a business owner himself pun dia pun macam kita pun macam agak
terkesima sikit Betul. dengan keadaan PSA buat keputusan macam ni. Tapi at the same time, salah satu side dia adalah ada 10 juta kad tengah tunggu sekarang ni. That's why kad kita yang tengah hantar kad PSA sekarang ni mengalami Queue yang panjang. queue yang sangat-sangat lama. Saya ingat lagi pada bulan 12 tahun 2024, Betul. saya hantar ke PSA Jepun, hanya menunggu masa 2 minggu saja untuk dapat result dan 2 minggu lagi untuk kad dapat balik dekat tangan saya. Yes. Dan dia start lama pada submission bulan 2 tahun 2025. Yep. Itu yang start lama sampai sekarang dah makan masa 6 bulan. Okay, so soalan daripada Rex, kita ada waiting time masih sama ke untuk tier Pro Max ni? Bukan tier Pro Max tapi tier regular. Okay. Saya tak boleh nak jawab lagi. Okay, by right, on paper, apa paper. yang dipublish kepada PSA, setiap tier ni dia ada tempoh masa menunggu. So kalau macam tier bug, tier bug ni dia tempoh masa 120 hari-hari bekerja. Lepas tu dia ada 60 hari-hari bekerja. Lepas tu dia ada 30 hari-hari bekerja. Makin lama, makin naik tier yang kita subscribe, makin Singkat. makin singkat tempoh menunggu. Tapi saya tak pasti bila dia dah tutup 2 tier ni, adakah tier regular ni akan jadi 120 hari sama macam tier bug, saya tak pasti. Oh, kalau jadi macam tu sangat-sangat Yes. berbanding dengan kepala. Itu macam Fizo cakap lah, bini dah beranak baru kad dapat. Yes. Itu kalau kad dapat balik hantar kat kita yang tak degrade kan. Betul. So Lagi sakit kepala. jawapan dia saya tak boleh bagi garanti sebab this is the first time sepanjang saya buat grading ni, saya menempuh benda ni. So kita akan update time to time lah. Macam tadi saya nampak ada Abang Eki cakap tadi, betul ke grading sekarang tahun depan baru dapat? Yes bang, tempoh Betul. menunggu sekarang adalah 5 ke 6 bulan. 2 tahun Betul. dulu bang saya cakap 2 ke 3 bulan. Betul. Lepas tu saya cakap 3 ke 4 bulan. Lepas tu sekarang 5 ke 6 bulan. Jangan pelik. Lepas ni saya cakap 10 ke 12 bulan. Untuk satu kad tau. Untuk satu kad. Untuk satu kad saja. Untuk satu kad. Kalau you guys hantar 10 kad dengan 10 submission yang berbeza, tu dah jadi 10 tahun punya cerita lah. Betul. Ah. Okey, saya terpanggil lah nak explain. Okey. Kenapa tempoh queue ni, tempoh menunggu ni tinggi, Okey, jap. panjang. Sanji, sebelum Sanji masuk tu, ada satu soalan. Boleh tak grade Riftbound? Boleh bang. Boleh. Boleh Okey, Boleh. maksudnya Snatch Grading bukan hanya mengambil Pokemon dan One Piece, tetapi semua jenis kad. Semua jenis Gundam, anime Digimon, Riftbound, apa lagi Ultraman. Yep. Semua jenis kad boleh datang ke Snatch Grading. Senang saja, awak boleh tekan butang dekat atas ni. Kalau belum follow, boleh kasih follow Snatch Grading punya account. Kemudian boleh DM saja kalau nak hantar kad ataupun nak pre-grade. Alright, Sanji. Ya. Teruskan dengan pencerahan yang terbaru. tadi Okey. tu. Saya rasa saya perlu bagi pencerahan ni supaya, dan saya minta daripada pencerahan ni korang sampaikan kepada orang-orang luar sana lah. Okay, ramai yang tak beberapa arif tentang flow submission. Okay, sebab mostly yang hantar dekat Snatch Grading boleh kata, Okay, guys, record. saya boleh kata 60% adalah first timer yang hantar kad untuk grading. So diorang expecting, katakanlah saya ambil contoh, ada orang pernah tegur saya, dalam website PSA kata 30 hari je, tapi kenapa sampai 6 bulan? Oh, okey. Okay, ini dia dah bayar, dia ni, lepas tu dia petikaikan benda. Faham. Okay. Maksudnya selepas dia dah submit tu, lepas tu di tengah-tengah masa menunggu tu tiba macam Sanji, bila nak dapat kad? Macam tu. Betul. So di peringkat Snatch Grading, kita akan mengumpul kad. Okay, kita akan mengumpul kad, sebab tu kita buat submission sebulan sekali, setiap 20 hari bulan. So itu daripada site Snatch Grading untuk kita hantar secara pukal ke grading center lah. So melainkan korang boleh bayar premium kepada saya nak hantar hari ni juga saya nak hantar pagi ni, korang boleh cover kita punya all the cost shipping apa semua. Itu okey lah. Kita boleh bantu hantarkan terus. Tapi untuk kita cover kita punya business apa semua, kita akan kumpul. Saya rasa semua grading center buat Sama benda je, yang boleh sama je. sama je. Kalau tak sebulan sekali, sebulan 2 kali. Yep. So kita kumpul, so setiap 20 hari bulan, kemudian kita akan buat submission pergi ke grading center. Jadi bila sampai ke grading center, kad awak ni semua ni belum lagi di grading tau. Dia berada di satu tempat pengumpulan order yang baru sampai. Faham? Okay. So dekat situ akan ada satu proses kita panggil sorting kad. Okay. So dia akan identify kad daripada mana, Set apa, set code apa, kad tu apa. betul, kan? dia ambil tier berapa, dia ambil Okay. package mana, express ke apa ke. So dia akan sorting tu saja ambil masa lebih kurang 1 bulan. Sorting saja Lama guys. So bila saya kata 1 bulan ni, korang kena expect, korang bayangkan satu dunia hantar dekat 2 tempat grading. Gini kita cerita spesifik PSA lah. Okay. Okay, kita cerita spesifik PSA.
Korang just imagine kad yang sampai ke grading center tu bukannya ribu tau. Bukannya ribu, bukannya ratus. Juta. Juta. Okay, juta ni maknanya kalau kata kita duduk satu kedai ni, penuh kedai ni dengan kad. Korang just imagine. So, proses sorting tu mengambil masa 1 bulan. Itu sorting saja. Itu tak campur lagi period daripada kita nak hantar daripada sini, nak shipping pergi ke Sampai ke sales center. grading center. Katalah kita hantar ke USA. Okey. Itu mungkin ambil masa 3 minggu 3 lebih minggu, kurang. 2 minggu macam tu lah untuk ship. Kemudian kita akan ada queuing, lepas tu diorang akan inspect card, lepas inspect baru dia graded, lepas graded dia akan labeling, encapsulation apa semua, kemudian baru dia akan keluar report. Okey. So ini flow grading tau. Ini flow grading. Baik. Jadi bila numbers of submission tu sangat tinggi, menyebabkan queue tu makin lama makin panjang. Faham. Dia bukannya grading center tu dia Sampai terus dapat. Sampai yes, terus dia check bukan kad. dapat terus check terus grading kat kita. Tak, dia tak Faham. macam tu. Jadi benda-benda proses macam ni lah yang kebanyakan kolektor-kolektor ataupun peminat-peminat TCG dekat luar sana yang mungkin tak tahulah. Kan? Dia punya dia punya flow of the card daripada kita, contoh daripada snacks grading lah, daripada shipping nak ke hantar ke PSA, lepas tu dah sampai PSA apa yang diorang buat kat sana, benda tu semua memang makan masa lah. Nak dapatkan result tu sekejap je sebenarnya. Betul. Tetapi proses di belakang sebelum nak dapat result tu, itu yang kita semua tak tahu. Dan hari ni kita belajar sesuatu yang baru lah daripada Bos Sanji. Alright. So saya nak tanya sedikit soalan lah kepada Sanji. Ya. Korang okey ke? Sorry. Korang okey ke? Dah sepatutnya kita habis pukul 10 tadi. Tapi kita dah 10.26 ni macam dah lama sangat. Macam dah lama sangat pula. Korang okey ke? Menarik tak information yang kita bawakan pada Kalau okey, kita podcast kali teruskan. Ni kita santai sikit Okey, baik. Terima kasih Fizo. Fizo ni bagus guys. Guys, siapa belum follow, kasih follow Fizo guys. Okey. So, ada beberapa lagi soalan lah. Okey. Fizo cakap benda ni akan efek dekat market price untuk slab. Sebab apa? Sebab yang bukan PSA 10 pun akan mahal sebab costing naik. Okay. What do you feel about that? I don't think Sebab so. slab tu okay. Bila PSA buat macam ni, dia menjadikan slab tu adalah satu benda yang sedikit premium daripada sebelum ni. Konsep dia lah Jadi adakah benda ni akan mengacau banyak harga market ataupun macam mana? Okay, saya kurang bersetuju sikit. Sebab siapa yang mengikuti saya semenjak sebelum ni, saya ni adalah somebody yang bias kepada TAG. Okay. TAG Saya bias kepada TAG. One more baik tu. Sebab apa? Sebab bagi saya TAG dia coming dengan satu improvement dekat dalam grading punya sistem, which is setakat ni lah. Kita faham macam ni, bila benda tu disemak, kad kita tu disemak oleh sistem, maknanya dia tak ada unsur bias dekat situ. Kalau macam ada human factor yang check kita punya kad tu, contohnya Abang Fizo ni kan, baru clash dengan couple apa semua kan. Lepas tu besok pagi kena datang pula grading kad saya. So just imagine dengan hati yang remuk, message Hati daripada yang punah berkecai tu tak reply pula. Kita menghadap kad yang dia punya art memang pening kepala. So benda tu akan effect. Bila ada unsur human touch ni, dia akan effect lah. Memanglah dia orang boleh claim, dia orang kata we are professional graded, we are ni bla 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 sebagainya. Tapi kita faham manusia ni dia akan ada error. Dia akan Dia ada akan error. ada human Dia error. akan ada gangguan-gangguan teknikal lah. Kalau perempuan yang tu akan ada error. Jadi bila TAG ni dia come out dengan satu sistem fully checking by system AI yang akan visualize kita punya card tu, dan grading center tu grade tu diberi berdasarkan checking yang disemak oleh sistem tu. So kita nampak ada unsur tak bias kat tu. Dan yang paling menarik sekali, dia sangat systematic dan sangat detail. I see. So submission daripada kad saya banyak hantar submission ke TAG. Okay. So berbalik kepada PSA tadi, dengan harga kos yang makin naik, adakah harga market market tu sendiri akan naik? Saya rasa yang akan menentukan harga naik pertama sekali adalah demand lah. Demand. So kalau kata kompetitor, TAG adalah kompetitor kepada PSA. Okay. Kalau TAG can deliver more services yang lebih baik dalam market, kita tak boleh deny satu hari nanti TAG akan potong. Kita tak tahu. Okay. Walaupun PSA ni dominan daripada, dan diorang adalah pioneer dekat dalam
grading center, Betul. grading punya Grading scene ni. punya ni. Tapi kita jangan nak deny newcomers. Sebab newcomers ni setiap dia akan bawa pembaruan, dan even though okay, ni panas sikit lah, PSA ni banyak isu. Ya, okey. PSA ni dah ada banyak isu dan dia tak tackle isu tu. Itu yang membuatkan hati saya pun run up dengan PSA ni. Okay guys, isu-isu panas. Okay, disebabkan dekat ruangan komen sekarang tengah a little bit blow up lah, memandangkan mereka nak lebih. Boleh tak kita teruskan lagi satu segmen dengan Bos Anji? Boleh tak? Boleh. Okay, boleh Boleh. Okay, so segmen ini, selepas ni kita akan buka satu segmen special untuk soalan-soalan anda semua, dan saya nak minta Bos Anji ulas sikit berkenaan grading center yang seterusnya. Boleh Okay. Alright, so kita tunggu sekejap. Kita berehat seketika bersama dengan sponsor kita, Snacks Grading, di dalam ruangan video. Jumpa kejap lagi. Teruskan tap-tap guys. Alright, kita bertemu sekali lagi di dalam podcast TCG pertama di Malaysia, episod yang keempat bersama dengan Bos Anji, menceritakan pelbagai ragam kerenah dan juga sisi gelap di dalam dunia grading dan juga dunia pre-grading. Anda tengok sebentar tadi ada video yang kita kongsikan dekat tengah-tengah tadi. Macam biasa, sponsor kita masih lagi terbuka kepada anda. Kalau ada company ke, ada apa-apa kan, label apa, minuman bertenaga ke, ada air kosong ke yang nak pamerkan dekat dalam kita punya sesi podcast TCG, you know where to find us. Tekan butang follow dekat atas ni, tekan butang follow dulu, pastikan awak DM dan kita akan bantu anda. Alright, so kembali dengan Bos Anji. Okay, kepada dengar je, ni Sanji ni dia macam nak melahkan kita orang dekat sini. Jadi untuk sesi yang terakhir ni, saya nak minta sedikit bantuan daripada anda. Kalau anda ada beberapa soalan ataupun satu soalan lah, siapa-siapa kan, boleh tolong drop dekat ruangan komen. Saya akan bacakan 2 atau 3 soalan daripada anda yang dipilih secara rawak. Okay, so saya ada soalan kepada Bos Anji untuk segmen yang terakhir pada malam ni. Disebabkan TAG dah tutup bulk submission punya tier, kemudian semalam PSA announce tutup bulk dengan max submission tier, what will happen to other grading companies? Sebagai contohnya CGC, Beckett. Okay. Ini spesifik kepada 2 ni dulu. Okay. Kemudian kejap lagi kita akan ulas sedikit lagi. Alright? Okay. So what do you think? Ni panas sikit. Saya bukannya orang yang layak untuk berbicara lah, sebab saya akan bercakap dulu baru berfikir kemudian. Tak ada. Okay. Tapi apa yang saya nampak, masalah yang paling besar dalam market ni adalah dari segi pemahaman pasaran tu sendiri. Okay. Maksudnya sekarang ni orang pergi kepada PSA sebab PSA ni untuk kita liquidate card tu, untuk kita jual balik slab tu sangat mudah. Betul. Tapi kalau kata kita hantar ke PCG ni, dia akan jadi questionnya. Kalau CGC dapat 10, agak-agak kita hantar PSA dapat 10 tak ke? PSA dapat 9, dapat 8. So benda tu yang jadi masalah dekat pasaran. Sedangkan grading center ni dia ada standard. Tak ada grading center yang simply bagi 10. Faham. So okay, nak bagi faham lebih kurang macam ni lah. Sebenarnya kalau tanya saya, kalau hantar ke CGC 10, InsyaAllah hantar ke PSA pun 10 lah. Yelah, sebab dia mesti ada similarity. Dia mesti ada similarity in terms of the standard. Sama je. Betul. Dia akan gunakan centering, edges, corner dan juga surface untuk dia buat semakan tu semua. Sama je. Jadi, bagi saya, okey lah. Tadi ada dalam komen, ada orang petik nama Logan Paul. Okay. So, pasaran ni akan trigger bila ada orang buat hal dekat market. Ya, betul. Bila ada orang buat hal dekat market. So katakanlah saya bagi satu sampel. Sebenarnya dari segi trust, saya tak rasa semua orang trust dekat PSA. Seriously. Yang itu saya boleh
bersetuju. Tak Sebab tak semua. terlalu banyak konspirasi, terlalu banyak isu yang diketengahkan. Betul. Ni. Orang kenapa hantar ke PSA? Sebab hantar ke PSA ni senang nak jual balik. That's it. Itu saja. Orang hantar ke PSA ni sebab senang nak jual balik. Tapi kalau saya berborak dengan kolektor, Okay. bila saya tanya dia, korang dari segi trust pula korang pergi kepada mana? Diorang akan sebut nama grading center lain. Kenapa? Sebab bagi dia okey lah, daripada grading center yang kita bawa ni, bukan PSA bukan satu-satunya yang terbaik. Tapi in term of nak bawa brand PSA tu untuk jual di mana-mana is easy. Faham. So that's the thing. Jadi kita petik kepada Logan Paul tadi, katakanlah okay, dia beli satu kad daripada CGC, harga dia 2 juta. Okay. Percayalah cakap saya, orang akan pergi kepada CGC. Sebab market sekarang dia bergerak bukan based on trust lagi dah. Dia based on hype, demand dan ke mana orang pergi masa tu. Dia dah tak jadi. Faham. Boleh Kalau faham tak masa maksud tu saya? kalau dia beli tag 10. Betul. So kemungkinan besar dalam masa 2-3 minggu semua orang hantar pulun pergi tag sebab tag punya slab boleh terjual dengan harga sebegitu. Betul. So itu yang saya nampak dekat pasaran sekarang ni. Berat So ni guys. kalau saya tanya orang-orang lama, orang-orang yang lama, diorang akan pergi kepada grading center based on trust. Okay. Trust ni maknanya okay, dia tahu kat sini dia punya grading quality dia tinggi, sebab tu dia grading kat situ. Tapi sekarang tak. Kalau tanya saya tak. Dia more kepada diorang hantar PSA, dia tahu PSA ni first kali senang dari segi rujukan harga. Kalau kad dia dah flip, dah buat dapat PSA 10, berapa value kad dia. Kalau dia hantar ke grading center lain, dia jadi dilema. Agak-agak aku hantar ke PCG ni, macam mana aku nak jual mana harga aku nak rujuk Ada ke orang terima Okay. Diorang dah tak cerita pasal siapa yang check lebih bagus. Tak macam tu. Alhamdulillah. Sambung je. Berat ni. Saya dengar explanation ni pun saya berat. Berat nak tanya, rasa berat kepala, rasa macam pening-pening je rasa. Okay. So, sebagai personal opinion, Sanji suka apa? TAG kan? Saya bias TAG. Okay, now that TAG dah tak open kepada submission, where would you go? Saya akan TAG juga. TAG juga. Try pergi yang tier yang tinggi tu lah. Saya akan hantar ke TAG juga sebab first kali saya suka dia punya style of grading lah. Okay. Cumanya bila dah mahal sikit ni, mungkin number submission kita akan berkurang sikit lah. Betul. Sebab Nama submission. Tapi saya percaya sebab saya percaya ramai lagi yang masih tak faham kenapa dikeluarkan value sebegitu in terms of grading. Okay. Dia ada perbezaan tier ataupun dikenali sebagai upcharge lah untuk PSA kan. So upcharge ni sepaham saya, dia adalah perbezaan harga di antara tier yang kita hantar dengan tier yang sepatutnya kad tu berada. Contoh kad yang paling mahal Sanji pernah jual? Katalah Go Roger. Gold Roger. Okay. Untuk harga raw berapa harganya? Harga raw katakanlah 8,000 lebih. 8,000. So 8,000 lebih kurang dalam $2,000 macam tu lah. Lebih kurang kan? So untuk $2,000, submission tu adalah pada sepatutnya tier yang ketiga ataupun keempat lah. Betul. Lebih insurance cover sampai $2,000. Betul. Tetapi mereka memilih untuk hantar kepada bulk sebab apa? Murah. Betul. Cuma apabila yang ini saya rasa saya pun pernah buat grading dulu dan saya ada satu masalah di mana orang tak berpuas hati kena bayar upcharge yang mahal. Okay. So Sanji boleh tak explain sedikit saja last ni sebelum saya pergi kepada soalan-soalan yang dalam ruangan komen kita. Saya bukan menangis, tiba-tiba sesama pula kan. Okay. Macam hidung saya ada benda masuk So nak cerita pasal upcharge ni. Macam mana upcharge ni dikira? Okay, sebelum tu saya nak minta komitmen dulu. Berapa ramai yang dekat dalam saya punya live ni yang masih lagi belum clear macam mana upcharge tu dia kira? Komen satu boleh tak? Upcharge. Komen. So saya nak tahu audiens saya ni dekat peringkat mana. Kalau semua tahu, kalau yang dah tahu komen 2 lah, yang tak tahu komen. Yang tak tahu pasal upcharge boleh komen 1 dah menjadi-jadi pula semua aku malam ni. Sorry guys saya minta maaf ada songsek sikit, kemungkinan ada suara atau bunyi blower sikit lagi. Tapi ramai sebenarnya tak tahu pasal upcharge. Okay. So sesi ni make sure you guys record. Okay, kalau nak post boleh tag kita punya kita punya TikTok Snatch Ready. Right, so Sanji, I pass the mic to you. Okay. Apakah maksud upcharge dan macam mana ia dikira? Alright. Upcharge ni adalah satu proses untuk kita upgrade punya insurance value. Okay. Alright. So upcharge ni bukannya satu amount yang suka-suka diorang charge based on harga kad tu. Tak. Okay. Dia bukan macam tu. So macam saya cakap tadi, kita cerita pasal PSA. PSA merupakan grading center yang mengenakan upcharge
which is bila kad korang reach certain value, okay, dapat certain value, maka PSA akan kena ke upcharge. So dilema orang yang hantar kad ni adalah upcharge, sebab Betul. dia jadi questionnaire berapa akan dia kenakan. Baik, so dekat PSA ni, okay, mesti tu. Sorry. Saya ambil satu contoh mudah. Okay, setiap satu tier tadi, okay, saya sebut tier bulk, max, regular, express, super express. So kita cerita 5 ni. 5 grading, 5 tier ni dia ada coverage insurance dia yang tersendiri. So kalau bulk dia cover sampai 499, kalau max dia cover sampai 1000 USD, kalau regular dia cover sampai 1500 USD, kalau super express dia cover sampai 2500 USD, kalau super express dia cover sampai 5000 USD. Okay? So macam mana dia kira? Katakanlah korang hantar kad kepada saya, korang bayar 180. So korang kena faham insurans yang akan di cover sekiranya berlaku apa-apa dekat kad korang tu hanyalah 500 USD. Okay. Faham Pay attention guys. $500 sahaja. $500 sahaja yang dia cover. Kalau kad korang hantar tu katalah kad mangga, harga kad tu adalah katalah 5,000, 7,000. Anything happen dekat you punya kad semasa proses grading itu, okay, PSA memang akan bayar balik, tapi dia hanya akan cover up to $500 saja, which is 2,000 lebih ya. Gila. Duit Malaysia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah bila kad korang tu sebelum dan selepas dihantar ke grading center. Baik, sebelum dihantar harga kad tu RM1,500. Betul. Okay, RM1,500 bermaksud tier bulk tadi masih lagi under coverage. Betul. You punya kad masih lagi under coverage tier $500 yang you ambil lah. tadi, $500 tadi lah. Lepas you grading, kad you jadi katakanlah jadi RM9,000. Contoh ni contoh, jangan macam mana ada kad RM1,500 jadi RM9,000 ni contoh. Contoh. Okay, daripada RM1,500 raw dapat PSA 10 jadi RM9,000. Jadi tier bulk kamu tu dah tak di cover. Maknanya dah tak tercover dah value tu. Maka dia terpaksa naikkan pergi kepada tier yang lebih tinggi, yang insurans dia lebih tinggi. Okay. Kalau yang kat sini dia express lah kan. Antara 1,500 hingga Betul. 2,500. Okay, so kita tak nak sebut RM9,000 lah. Kita sebut dari raw RM1,500. Okay, bila dapat PSA 10, PSA 10 pula. PSA 10 dia jadi RM6,000. Okay. So, PSA akan naikkan korang punya tier daripada bulk pergi kepada regular. Regular ni dia cover sehingga $1,500, which is dalam 7,000 lebih lah. RM7,000 Malaysia. So berapa upcharge yang korang berapa akan upcharge kena? dia? Berapa upcharge yang So kita upcharge yang korang kenakan, so di peringkat awal korang bayar 180. Okey. Okay, diorang naikkan value ke 550. So 550 tu korang tolak 180, berapa baki dia? Itulah upcharge tambahan yang korang kena bayar. Okey, itulah sebenarnya upcharge. Ada banyak benda yang kita dengar upcharge ni daripada market value lah dan sebagainya. Sebenarnya upcharge tu adalah perbezaan harga di antara tier yang kita bayar dan juga tier yang kad tu sepatutnya berada. Betul. Okay guys, belajar sesuatu, sila komen. Alright, so kita dah masuk kepada segmen yang terakhir pada malam ini. Saya berharap semua daripada viewer-viewer kita dapat sesuatu yang menarik. Dan kalau anda ada record session podcast pada kali ini, bolehlah post dekat story, boleh tag kita Snack Gading dan kita akan repost nanti. Alright. Tag Snack Gading. So, tag Snack Gading text. Kita nak podcast information kita ni pergi kepada ramai orang. Alright. So, segmen yang terakhir ni Sanji. Apakah nasihat Bos Sanji nak bagi kepada para kolektor yang kat luar yang baru nak bermula nak grade card? Tak kisahlah grade card untuk personal collection ke, untuk display ke, untuk flip ke dan sebagainya. Tak kisah apa sahaja yang diorang nak buat, tetapi nasihat untuk mereka yang baru nak start dalam dunia grading. Okay. So, jap, sebelum tu saya nak jawab soalan Atuk ni dulu boleh? Boleh. Atuk kata tapi shipper pula kena upcharge ke tidak? Okay. Untuk pengetahuan, sebenarnya bahagian ni ramai yang tak clear. Dia ada dua insurans yang berbeza. Pertama, insurans semasa daripada kita shipping daripada Malaysia ke grading center. Dan satu lagi, insurans yang dia cover sekiranya berlaku apa-apa semasa proses grading di grading center. Okay, dua yang berbeza. So, submission yang korang bayar,
katakanlah RM180 itu hanyalah untuk di cover dekat dalam grading center, dan satu lagi insurans yang akan di cover oleh Snaps Grading adalah RM400. Okey. Okey, ini ramai tak tahu ni, ini Oh, ramai tak tahu. ini pun saya tak tahu. 400 up to RM400. So semasa tempoh daripada kita hantar kad daripada sini Malaysia nak hantar ke sana, itu di bawah tanggungjawab grading yang tukang collect kad lah, Okey, which is next grading lah. grading lah. Okey. Okey, sebenarnya ada tambahan yang kita boleh cadangkan supaya sekiranya apa-apa berlaku, kad korang tu akan dapat fully coverage. Okey. Okey, kalau tadi kita risau kad tu rosak dekat grading center, tapi kali ni kita risau kad tu rosak semasa proses shipping, Semasa dalam perjalanan. dalam perjalanan. Hmm. So bila saya cerita benda ni, kebanyakannya orang tak nak bayar benda tu. Okey. Tak nak bayar. Tapi bagi Pilihan saya masing-masing lah. itu pilihan masing-masing. Cumanya sekiranya berlaku apa-apa dalam proses shipping tu, Okey. dia hanya cover RM400 sahaja. Faham. Okey. Maximum coverage dia RM400 kalau ada apa-apa terjadi semasa kad dalam perjalanan ke grading center. Betul Betul. Okey. Betul. Ramai yang tak aware benda ni. Saya pun tak tahu Ah, sebenarnya, baru tahu. Ramai tak tahu pasal benda ni, dan okey lah, saya cakap macam ni sebab setakat ni alhamdulillah kita zero apa kita panggil zero Masalah, case. Zero case pasal apa kad Yap, hilang ke tak apa pernah ke. berlaku lagi kes kad hilang, kad tertukar, kad rosak semacam masa shipping dan sebagainya. Tak pernah, alhamdulillah tak pernah berlaku lagi. Tapi penting benda ni sampai kepada korang, supaya korang tahu benda ni adalah sama je. Kalau korang hantar kad guna postage dekat ni ke apa ke, kan dia akan ada tu additional, korang nak tambah tak? Insurance. Insurance. Semasa proses pengantaran tu. So Betul. terpulang pada korang nak hantar ke tidak. Ratio kad yang berjaya dihantar memang tinggi lah. Dan maksudnya ratio kad barang yang dihantar terosak sangat kurang. So kebanyakan mentaliti orang yang hantar kad kepada kita ni, dia faham kad tu di handle dengan baik. So disebabkan tu dia orang tak nak tambah kos. Tak nak ambil. Tak nak tambah kos untuk submission kad. Dah belajar tak something yang different, guys? Saya pun baru tahu, guys. Rupanya nak hantar kad tu dalam perjalanan tu pun ada insurans yang you guys boleh add on untuk protect you guys punya kad lah. Right, so benda yang baru saya pun baru tahu. So nampaknya podcast ni pun beri manfaat kepada saya juga. Right, so berbalik kepada saya punya soalan tadi kepada Sanji. Bukan soalan lah, statement lah. Boleh tak Bos Sanji bagi sedikit kata-kata untuk para kolektor yang baru nak berjinak-jinak di dalam dunia grading ini sendiri? Okay. Pertama-tama kalinya tukar kamera. Kamera. Salah. Terutamanya yang berjinak dalam scene TCG ni, first kali korang kena tahu kehendak yang korang korang kat mana. First kali korang kena tahu korang kat mana. Sebab macam saya cakap tadi, most of client ataupun customer yang hantar kad kepada kita, tak semua ada full information ataupun knowledge dekat dalam TCG ni lah. Even though saya sendiri, saya bukan kata saya expert, saya pro ke apa ke, saya akan bercakap based on experience. Okay. Right? So apa yang saya boleh cakap adalah silent on set. Okay. Ada bunyi aneh-aneh. Ada bunyi-bunyi aneh-aneh, guys. So maksud saya kat sini adalah kebanyakan orang yang hantar grading card ni, dia more kepada hype. Okay. Dia bukan based on knowledge, dia bukan based on market, dia based on hype. Hype. Jadi kalau macam saya cakap tadi lah, kalau besok tiba-tiba keluar Logan Paul, katakanlah besok Logan Paul dia beli satu slab daripada CGC pada harga RM1 juta. Trust me, semua orang akan pergi ke sana lah. Tapi bagi saya, saya as a business, macam saya cakap, saya more kepada fokus. Saya buat study, and ada sebab, macam contoh saya pergi kepada TAG. Jangan pula saya cakap TAG ni korang ramai-ramai pergi TAG, tak juga tau. Okay, maknanya saya akan pandang kepada short dan long journey. Saya lebih kepada long journey. Long journey ni bermaksud saya nampak potential tu akan lebih tinggi. Kalau benda yang orang tak pandang sekarang, akan datang orang akan tinggi-tinggi nak kejar. Betul. Saya dah ada benda tu. Betul. Lebih kurang macam tu. So nasihat saya adalah jangan terlalu hype, banyakkan buat study, and banyakkan buat especially study pasal supply dan demand lah, pasal market ni, supaya korang tak terlalu, yang penting jangan terlalu kecewa. Ini especially untuk somebody yang chase the main hit untuk dapatkan value yang tinggi. Faham. Okay.
Saya rasa podcast malam ni cukup-cukup bermanfaat, cukup-cukup padat dengan information yang dikongsikan oleh Bos Sanji iaitu founder dan owner kepada Snaps Grading. Alright, so kita dah sampai kepada penghujung podcast untuk episod kita yang keempat, bercerita banyak benda pasal grading center, grading punya flow, pre-grading dan sebagainya lah oleh Bos Sanji. So Bos Sanji, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi ilmu yang bermanfaat. Dan saya harap ramai di dalam ruangan komen kita yang support dan juga mereka juga dapat sesuatu yang baru lah. Hope you guys belajar banyak benda pasal grading dan you guys boleh buat decision yang lebih baik selepas ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru you guys belajar pada malam ni. Alright. 10 minit lagi. So, Ada soalan lagi tak ada ya? ada soalan lagi? Okay, kita buka sedikit saja lagi kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita akan tutup podcast kita pada Kita malam tutup ni pukul 11 malam lah. Boleh. Boleh? Kita nak tutup pukul 11 malam. Bos Anji suruh extend. Oh iya ke? Okay. Kalau tak nak extend, tak apa. Kita tutup. Okay, tak ada tak apalah. Tak ada, tak apa. Okay. Okay, tak payah extend lah. Kita tak payah extend lah. Kita tunggu kepada minggu depan lah. Episod seterusnya. Alright. So, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada anda semua. Terima kasih juga kepada Bos Haji yang menjemput saya sebagai moderator untuk podcast TCG pada hari ini. So, jangan lupa guys. Podcast TCG kita pertama di Malaysia setiap hari Jumaat jam 9 malam di dalam akaun ini. Siapa yang belum follow akaun kat atas ni boleh tekan butang follow dulu. Alright. Dan kalau ada apa-apa nak bertanya pasal grading boleh saja ajukan kepada kita punya DM dekat atas. Alright. So Bos Anji, sikit lagi ada apa-apa pesanan sekali lagi, pesanan terakhir, kata-kata terakhir? Kita buka pada 10 pagi sehingga 7 malam setiap hari Isnin sampai hari Sabtu. Okay. Take note, Isnin 10 sampai 7 malam. Ya, dan untuk pengetahuan kita insya-Allah kita akan operate kita punya kafe di bawah kedai kita. So saya nak jemput semua peminat-peminat TCG untuk hadir datang untuk minum-minum kopi sambil-sambil tu korang boleh datang naik atas untuk grading card korang. Terbaik. Okay guys, kafe di bawah Snaps Grading tak lama lagi akan dibuka. So jemput datang ramai-ramai bila dah buka nanti. Alright. Saya akhiri kita punya podcast pada malam ini macam Bos Anji selalu buat. Kalau ada seumur di dalam boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi podcast yang akan dilakukan pada minggu depan hari Jumaat 9 malam untuk episod yang ke-5. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Jumpa lagi dalam podcast yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Belum lagi.